jiwa, sujudku jadi penguat rasa. Bangkit dari rebah semalam, pelangi pun datang. Tangan ke langit, hati berani, tiada gentar, tiada lagi sunyi. Perjalanan orkid membakar jiwa, menyala harapan membawa cahaya. This is urticaria we call it. What's that? Urticaria. Kering ke apa tak tahu, dia ni kat klip kelopak mata. This is Lepas tu naik urticaria. macam Kalau biji-biji. ibu chat GPT kan urticaria, URTICARIA, urticaria. Urticaria. Jom kita cuba. You ambil je konten ni, relax. Bapaknya belum hari kan, kita pun ada kita punya juga chat GPT kau. Bagus. Urticaria ni. Kalau ibu cakap urticaria tu apa, dia keluar. So basically, dalam bahasa Melayunya, dia gegata. Kalau reaksi kulit menyebabkan ruam timbul, dia Ya, betul. raise, Betul, ya. betul, raise. Kadang dia panas. Ya, kadang dia menyengat. dingin. What happens, sel imun kita, nama dia satu sel ni, nama dia white cell count, nama dia mast cell. Dia release one enzyme which is what we call it histamine. Histamine ni yang duduk kat kulit dia menyebabkan dia bengkak. Dia rasa swollen Betul. because of this histamine. So that's why we take antihistamine like Piriton, Zyrtec, all those ubat gatal lah nak ceritanya. Antihistamine Ya, to subside it. Macam ibu makan Zyrtec buat gatal-gatal tu, buat macam biasa tu. But you can't take antihistamine all the time. Exactly. Because it's drugs. So what should we do? All the gejala yang exactly what you said. You itchy. Yes. You feel like And it's ugly. it goes, sometimes it's here, sometimes it goes here, sometimes it goes there. It's Kat kelopak mata. Ini selalu tak kat sini kalau macam ni. Ni jarang. Kan, kadang-kadang naik kan. Naik juga. So when we Ni baru kat Jakarta berlaku. Yes, Ambil kat sini. let me explain. Kita panggil acute sebab dia dia baru naik sudden ya. But ibu dah have it for more than 6 weeks, then we call it have Gigitan chronic. serangga. Yeah, And first. stress. Yes, let me Nabil. tell you. Let me tell you. Kau buat aku artikel real ke? Belum. Yeah, urticaria. I need to go shopping. Is that the penawar? You listen. Got list the shopping or No, not? perfume only. Perfume only. Okay, cek kono lagi nak jaga yang lain. So we got to really understand when we go out with the food. We kind of, yes, we enjoy, but somehow rather something inside the food that we eat is just not suits us. Possibly. Which is we don't know. Alergi We makanan. can't say this. I mean, we can't Not- say. We can't tell. Even We the can't doctor tell. or even you yourself can't tell that, alright? But it's possible and the most common. Especially when we travel, kita nak enjoy Betul. semua banyak food. Kita nak enjoy food apa yang kita nak, kan? Nak kita enjoy lah. So you don't take so much ubat, of course. When changes of temperature, Panas from kot. cold to hot, and from hot to cold, it triggers. Oh, this kita dah sampai. urticaria. Jom. Yeah, okay. So disambung nanti boleh? Boleh, Jom, disambung. let's go. Sambung depan Farah. Yeah, dia yang bermasalah. Kita ada masa kat sini, kita ada bagi nikmat lapar Allah bagi chef tip dekat ibu. Sebenarnya saya cari-cari juga macam mana sebenarnya tahap saya sendiri as a leader ibu, Iman Leader, dan progress IT so far ibu for the past 5 years. Kita bermula dengan hanya 3 orang staff ibu. Ingat lagi masa tu lari ke ibu. Betul? Dan itulah perjalanan sekarang here up to today. Saya rasa ibu is a proud ibu. Ibu is a proud guru. Tapi kalau kita recite balik ibu, apa ibu boleh cakap pasal Najil dan Dr. Linda sendiri? Okay, sangat jelas. When you masa mula-mula jumpa, when I first met you, when you came running to me as a student, you dengan brand lain. Betul.
And then you decided nak create another brand. Sky Deal Clinic. Masa tu you sangat takut. You're not sure. Uncertain. You're not very uncertain. So, masa tu kita tengah mengajar batch lain. Yeah. Not your batch. Jadi much earlier tu. Yeah. Much earlier back Yeah. tu. You came to me masa tengah mengajar, masa break. You cakap nak buka. Minta bantuan, nak jumpa je Yeah. ibu. Ha. So you minta my team. Boleh tak nak jumpa ibu juga? Padahal masa tu ibu tengah sibuk mengajar. Oh. But masa break tu you came to my room, my holding room. masa break lah in between. Yeah, lah, in tu, between. kan? I tanya, so ibu kata, do it. And from then until today, ibu pun tak sangka. Sebab you antara student yang sangat follow BSF punya formula. Orang kata every match that you can, you follow. Yes. So takat mana yang you faham, you mampu, you install. And ibu nampak amongst the many students, your growth sangat stable. Sangat organik, sangat stable, sangat memberangsangkan. And I see your team punya spirit berbeza-beza, bertukar-tukar. They change, they transform. They become transformational. Yeah. Leaders. Yes. And then system yang you pakai in your clinic, cara jaga customer experience semua, everything lah to the dot you follow. Alhamdulillah. And you yourself, a very good leader. Memang you're not perfect. I know that. You're not perfect. But then again, dalam imperfections tu, perfection itu sangat banyak lah. Compared to normal people. Dia sangat sabar, cakap dengan tenang, very loving. Namun tegas dalam buat decision. You know what you want. And you are a transformational leader. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagi ibu proud kan. That's Yes. what as a student nak Sangat bagi proud. guru tu proud ibu kan. Tu je kita kan. Yeah. As a student and at your level as a guru naklah you rasa proud cepat ataupun tak kira lah terasi. Speed tu tak matters tapi ibu selalu rasa that is the direction. And so many customer trust you equals to your revenue and performance. Masya Allah, berlipat-lipat kali ganda daripada the first time masa kita, the first year tu. yeah, X Terlalu. amount je ibu. Oh, dahsyat. Amount je. Ibu kata. Exponential. Punya You and dahsyat. brother can say that. Yes. Kan? Ya Allah. Namun, bila dah sampai ke tahap What's exponential, next? you stable. Itu yang kita nak. Kita nak awak exponential, betul tak stable. You exponential while being stable. Sebab you pasakkan 5 pillar important in BSS in all your organisation system. InsyaAllah. Proud of you. Masya Allah. Continue. Thank you so much ibu. But we still need your guidance ibu. We still need your hand holding because when we are at the growth phase, lagi banyak game. Ibu selalu sebut game ni dah lain. Game dia dah lain dari Yudinda. Then I do mention to all my management team as well. Sisi pun cakap memang kita tak boleh, kita nak maintain at the current masa fasa growth, fasa start up. So kind of kan. So nanti ibu kan we're still going memimpin kami tu. It's still ongoing. Memerhati kami ibu walaupun tak dekat. In other words, jangan tinggalkan kami. Ya, nak cakapnya janganlah tinggalkan kami. Anak murid makin ramai. Ya, so kita InsyaAllah. faham ibu ada ramai tanggungjawab. Banyak tanggungjawab pada Yeah. ramai-ramai Yeah. business owner yang lain. But we know when is the correct time to go to you. Yes, InsyaAllah. please Yeah, come. yeah. At the moment, kita masih lagi install ibu. Ibu mention pasal GSS tu kan, all the ilmu GSS InsyaAllah. masih relevant, masih Yeah. terpakai ibu. Walaupun Yeah. tak ego state kan. Ya, masih. So, kita kuatkan lagi. That's Tapi kita what we ibu did. akan introduce new formula Yes. bila you sampai ke tahap yang seterusnya. Ya, Okay? itu yang kita nak looking forward. BSS Boleh. install kuat-kuat dulu. Kuat dulu. Then I bagi introduce strengthen something up new. lagi. Boleh tu. Thank you so much. So much. Alhamdulillah. Allah Akbar. Di sebalik tabir jiwa sujudku jadi penguat. Shopping atau pasar malam? Shopping. Baca buku atau tengok drama? Baca buku. Baca buku. Cerita sedih atau cerita lawak? Selawat. Kenapa cerita sedih? I don't know. I like to entertain or understand what Yeah. trigger people's emotion. Yeah. Through lawak or through sedih. Yeah. Me through sedih. Yeah. Plan A ikut jadual atau plan B ikut rasa hati? Ikut jadual. Are you P? ESTJ. Anjay. Lagu balada atau rancak?
Balada. Balada. Gelak dulu atau pura-pura gelak? Gelak dulu. I think gelak dulu. Kalau sesat panik atau cool? Panik. Panik juga. dulu. Panik dulu. Lepas tu baru cool. Okey. Kalau tim buat prank, gelak atau marah manja? Gelak. Tak tahu. Marah manja kot. Maksudnya masih marah manja. Geram. Kena pukul dulu. Saya nak tunjukkan kita punya ketegasan. Ini aktiviti dan kesihatan Boleh. Buah atau sayur? Wah, Buah. Air kosong atau air manis? Kosong. Diorang tak fit kita tau. Saya pun kau soalan ni. Vitamin C atau multivitamin? Vitamin C. Hiking atau berbasikal? Hiking. Sama ni. Ni. Ayam goreng atau ikan bakar? Ikan bakar. Pilih tak boleh sama je ni. Yoga atau zumba? Dua-dua tak nak. Last one. Ibu jawab, Yoga atau zumba ibu? Yoga kot. Yoga. Nasi lemak atau roti canai? Nasi lemak. Tidak tahu dah. Teh tarik atau kopi O? Kopi O. Tapi dua-dua tak. Ini tak juga. Durian atau mangga? Durian. Durian atau manggis? Durian. Durian atau ciku? Durian. Durian atau langisan? Durian. Mi goreng atau nasi goreng? Nasi goreng. Ya, nasi Sebab mi goreng. goreng kan. Kalau ada masa lapang, tidur atau makan? Tidur. Kalau boleh tidur. Tapi maksudnya more to resting lah. rest lah. Ya. Banyak Dia makan. biarkan ya. Bijak jawapan. Di sodet mana boleh bincang. Dia tak boleh bincang. Hobi masa lapang? Tidur. Tapi masa lapang apa aku? Shopping. Tak Tak juga. juga. Sebab dia tak jadi Research. kita punya kopi. Kita research. Good, thank you. Penyanyi kegemaran? Allah. Allah. Ella. Tak juga. Ya, suka. Ya. Sangat suka Ella. Tapi kegemaran Betul? would be... Kebaran. Dia tak ada. Penyanyi, tak ada spesifik. I don't know, no specific. Not Macam into it. mana? Macam kita tak ada fan of nak kena beli Lagu dia tiket. sedap-sedap lah. Maksud nak pergi konsert ni, tiket tak ada, tak ada, tak ada. Ah. Gila-gila tak ada. Maksudnya, I kan kita pernah pergi konsert tu. I'm fan of Nozid. Kena pergi juga Nozid Tak ada, pergi tak ada. konsert. Tak. Tak. Belum Sama. kan? Belum. Bukan tahap itu. Negara impian untuk bercuti? Yeay, New New Zealand. Zealand. Nanti lagi. Makanan apa yang paling pandai dimasak? Mana pandai masak daging masak hitam. Dah 20 tahun Paling tak best. masak kot. Tapi yang paling Yang pandai. paling pandai sini. Semua pandai. Wah. Yang paling rasanya kalau bagi satu orang makan tu orang paling banyak Paling puji lah. puji lah. Ibu kari. Wow. Ya. Paling puji Abbas favourite. Kari kepala ikan. You mean kari kepala ikan? Ya. Version Penang style. Alright, Penang style. Sama. Benda wajib yang ada dalam beg. Tisu. Wajib tisu. Tisu basah. Basah. Tiga benda wajib dalam beg tu. Tisu, handphone, purse. Tisu, Ah, lipstick, compact powder. Okay. Yang lain sebab tim Tak bawa. apa. Tapi tengok kita orang punya apa dia panggil ni? Nampak? Kita tak carry ni sama-sama samaan. Ni bukan buat-buat Wah, See? sama. Ni leader adalah duit sikit seselit. Dah. Itu je untuk IC. Sama tak? Sama tau. Tengok. Okey, ucapan kenapa orang kena tonton The Orchid Journey? Kabel dulu. Orang kena tonton di Orchid Journey sebab dia memberi kita banyak pengetahuan, banyak tentang kesihatan, tentang anti-aging, tentang kecantikan, tentang happiness, ketenangan. Namun, kita juga dihidangkan dengan tempat-tempat menarik. Kok you nak pergi bercuti? Nak pergi tempat tu lah. So, kita bagi idea-idea itu pada you. Dan you akan tengok perhubungan antara seorang guru dengan anak didik yang mesra. Bukan hanya dalam kelas, tapi luar kelas yang kita ambil berat tentang each other.
treatment di mana Dr. Linda nak didik ibu menjaga tentang kesihatan ibu dan ibu menjaga bisnes dia. Alhamdulillah. Allah, complete, flavorful, tastefully. Dah cukup dah ibu cakap tu. So anyhow, kita mengajak wanita yang mencari-cari mengenai makna hidup untuk dalam mencari ketegasan ataupun melalui kepimpinan sebagai seorang wanita, baik di rumah maupun tempat kerja. Kerana anda juga adalah CEO di rumah. Yep. So jangan risau, walaupun anda mungkin memegang jawatan tinggi di organisasi, tetapi you have to know how to pimpin as a CEO di rumah, kena tahu bagaimana to balance these two perjalanan, insyaAllah. So nantikan kami di Orchid Journey. Nantikan. Wahai jiwa, mekarlah seindah orkid di dunia. Dalam tenang ada cahaya, dalam cabaran ada makna. Bersama kita melangkah, mengikat janji setia. Wanita jiwa perkasa, indah di mata pencipta. Pesara, guru, saya ingat lagi bila dia masuk tu dalam keadaan yang cemas tadi tu. So saya kata kenapa? So dia kata memang saya macam tak boleh fokus doktor, dah rasa macam cemas tadi tu lah. Saya kata okey, ni sebenarnya tanda dah menopause. Menopause akan rasa sebab dia berpeluh, duduk dalam doktor aircon pun berpeluh. So saya yakinkan pesara tempoh hari kata ni jenis menopause. So dia setuju untuk lakukan pemeriksaan hormon lah. Sebab tak cara lain lagi kita nak bagi rawatan sebab tuan tak buat blood test lagi. So once dah buat blood test, keluar blood test, satu benda iaitu hormon estrogen memang dah tak terbaca dah. Dan testosteron untuk memberi kekuatan, untuk buat keputusan pun dah kosong dah. So saya kata apa lagi kita bagi, kita terus bagi prescription khas personalized untuk puan. Untuk puan amalkan dalam masa beberapa bulan. Sebenarnya kes ni agak lambat sikit sebab dia ambil masa kan. So dalam 6 minggu lah I would say, ataupun 2 bulan dia dapat rasa perubahan dan dia datang balik dengan keadaan yang memang tersenyum apabila dia dapat rasakan dia mendapat nikmat hidup ini walaupun dah usia menopause.